Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bersama-sama dengan rakan-rakan ahli Parlimen Perikatan Nasional ingin memberi respon balas kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu-isu berbangkit pagi tadi, sebentar tadi, melibatkan ASEAN, Gaza dan juga paling penting perjanjian timbal balas perdagangan Amerika-Malaysia. Untuk makluman kepada rakyat semua, Perbankan hantar hanya satu soalan untuk sesi PMQT berhubung dengan hal ini. Cuma Tuan Yang di-Pertua tidak menerima soalan kami. Dan hari ini soalan daripada perbankan dan soalan daripada Kuala Kangsar yang bukan daripada blok kami. Jadi kami kerugian slot di situ. Jadi tadi Alhamdulillah walaupun begitu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan di-Pertua diberikan saya ruang juga untuk bertanya satu soalan. Dan dalam soalan yang saya tanyakan tadi, saya membangkitkan kewajaran Malaysia menandatangani perjanjian yang berat sebelah ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan berhujah bahawasanya, saya tengok hujah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hujah beliau yang paling utama ialah kita tanda tangan perjanjian Amerika ni, kita juga tanda tangan perjanjian dengan China. Tetapi masalah yang rakyat nak tahu ialah butiran-butiran yang saya katakan tadi. The devil is in the detail. Ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. 40 klausa yang mewajibkan Malaysia ikut apa yang Amerika katakan. Maknanya apa? Kita kena perbetulkan undang-undang kita, dasar kita untuk menyesuaikan dengan apa yang Amerika hendak daripada perjanjian ini. Manakala Amerika hanya memiliki satu sahaja obligasi yang kita letak pada mereka. Jadi jelas dan terang, perjanjian ini amat-amat berat sebelah. Bukan timbal balas seperti yang didakwa. Dan ramai yang sudah pun mengkaji, membuat perbandingan antara rakan-rakan di ASEAN. Seperti contoh Kemboja. Kemboja tidak memberi konsesi yang begitu besar seperti mana kita berikan kepada Amerika dalam hal ini. Kerana apa? Kerana saya katakan tadi dari segi matematiknya, lebihan dagang yang kita ada dengan Amerika mengambil kira sektor perkhidmatan yang Amerika ada lebihan dagang sebenarnya sangat kecil, 16 bilion sahaja. Tetapi kita seolah-olah memang kena paksa bayar ufti berjumlah 1 trilion ringgit untuk kononnya memberi keadilan kepada lebihan dagang yang kita ada ke atas Amerika dan tarif yang dikenakan tersebut. Jadi saya tidak pasti apakah ini, minta maaf saya tarik balik. Saya pasti ini bukan rundingan yang memberi kelebihan ataupun keuntungan dan juga keadilan kepada Malaysia dan rakyat Malaysia. Sebab itulah daripada awal lagi kami tidak mempolitikkan isu ini. Kami, Ketua Perbankan dalam perbahasan sesi khas bulan 6 yang lalu telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk diwujudkan satu kaukus bersama antara kerajaan dan perbankan membincangkan butiran perjanjian ini. Kerana apa? Dahulu, zaman kerajaan Barisan Nasional, kita pun berdepan dengan perjanjian yang lebih kurang sama. Cuma bukan bilateral tetapi berbentuk multilateral. Seperti CPTPP, TPPA, RCEP. Ketika Tambun duduk di sebelah kami, perbankan, beliau dan ramai lagi rakan-rakan yang di sebelah sana sekarang ini mendesak kerajaan dahulu buat benda yang sama kami desak. Dan kerajaan dahulu di bawah Datuk Seri Najib Razak mengizinkan Parlimen mewujudkan kaukus sebegini supaya kita dah boleh teliti dengan baik apa sebenarnya butiran-butiran yang kita rasa menggadaikan kepentingan dan masa depan orang-orang kita. Sebab itulah bukan saja bantahan ini dibuat oleh kami, perbankan, tetapi juga dibuat oleh ahli Parlimen PKR sendiri. Saya ambil contoh Yang Berhormat Pasir Gudang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat Subang Jaya, YB Wong Chen, iaitu Chairman Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Hubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa. Beliau bukan kecil anak dari segi ahli Parlimen. Dua-dua ni veteran PKR. Yang Muhammad Hassan Karim amat pakar dari segi labor law tentang undang-undang buruh. Ya, beliau dulu zaman trade union sebelum masuk PKR dulu. Dan YB Wong Chen is a corporate lawyer by training. Jadi ini orang-orang pakar dalam PKR sendiri yang menemplak butiran yang saya kata tadi ada devil in the details. Jadi saya tak fahamlah
backbenchers kerajaan lah, bukan tak faham, mungkin itu sifat mereka lah. Mereka terpaksa mengampu Perdana Menteri bagus. Tapi sebenarnya maruah dan kedaulatan kita sedikit demi sedikit tergadai. Dan ini cara Amerika melebar luaskan pengaruh melalui penjajahan perdagangan. Actually, this is geo-economic warfare dengan China. Kita ni collateral, mereka gunakan kita untuk ada leverage ke atas China. Jadi we have to play smarter than what is currently being playing by the government. Sebab itu kami minta tadi, this is very complex issue. Libatkan pembangkang. Pembangkang pun ada pakar-pakar yang duduk dalam kerajaan dahulu. Bekas Menteri Luar, bekas Menteri Ekonomi, bekas Menteri Perdagangan dan sebagainya. Jadi kita pun boleh bagi pandangan kita sebab kita nak menjaga masa depan bersama. Jadi kalau kita lihat hujah yang diberikan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri tadi, ianya tidak langsung menjawab keresahan, kebimbangan rakyat jelata tentang contoh dasar Bumiputra yang terkesan akibat perjanjian timbal balas yang berat sebelah ini. Ya, sebab semua ni akan take into effect untuk dibaiki akta-akta yang berkaitan yang mana Parlimen kena bincang balik nanti. Kalau tidak, Amerika boleh kenakan tarikh lebih tinggi dan kesan berbalik. Jadi ada banyak perkara yang saya fikir tidak selesai hari ini dengan jawapan-jawapan sebegitu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan itu yang kami bangkitkan tadilah dari segi kebimbangan. Dan hari ini, kami dah minta semalam kepada Tuan Di-Pertua, Yang Berhormat Menteri MITI perlu gulung. Dan beliau perlu diberi ruang seluas-luasnya masa untuk kita berbahas satu persatu butiran perjanjian yang dibimbangi oleh rakyat. Sebab saya dah buat usul khas, perlu ada satu sidang tergempah. Satu hari kalau boleh nak bincang. Line by line, word by word, koma by koma. Kalau boleh. Kalau boleh, wajib. Sebab apa saja undang-undang, perjanjian antarabangsa yang mengikat dan memberi kesan kedaulatan negara kita, sebenarnya Parlimen mempunyai hak untuk scrutinize in details. Sebab rakyat akan bertanya kepada kami, apa jadi kepada masa depan kita semua. Jadi, atas alasan itulah, saya mendesak pihak Parlimen, Tuan Di-Pertua untuk memberi ruang yang seluasnya pada hari ini. Kalau tak cukup, tambah lagi sesi khas dan kita bawa balik perjanjian ini ke dalam Dewan Rakyat untuk kita teliti di mana kesannya kepada akta-akta dan perlembagaan persekutuan kita. Sebab kita dah bersetuju dengan Amerika dan kita bimbang kena tarikh yang lebih tinggi, maka perlu ada penelitian yang lebih rapi, melibatkan pakar-pakar perundangan dan semua pihak yang berkepentingan. Jadi saya nampak ini belum berlaku dan ianya membimbangkan rakyat dan kami pembangkang, seperti mana Ketua Pembangkang katakan, kita mendesak perlu ada penelitian semula. Jangan, do not rush in implementing this. You can always say to the US, to the Trump, yang Parlimen Malaysia belum bersetuju. You can use that reason or excuse untuk delay supaya kita boleh tengok balik, runding balik kalau supaya ianya memberi keadilan kepada semua. Jadi saya nampak ini boleh dibuat kalau kita ada good faith. Saya dengan Tamun tadi, kita bukan nak marah dia membuta tuli. Benda yang baik kita setuju, benda yang tak baik kita sama-sama baiki demi kepentingan bersama. Jadi itulah pendirian Perikatan Nasional. Kita membangkang dengan berisi, bukan dengan emosi. Doktor? Okey, soalan? Tak ada soalan? Okey. Okey. Saya bagi sikit je. Boleh. Silakan. Tinggi je. Okay, terima kasih. Sikit saja daripada saya. Sebab sebelum Presiden Trump datang ke Malaysia, saya di dalam perbahasan saya, hujung perbahasan saya, mengatakan Presiden Trump don't kill. Dan saya, walaupun tadi Perdana Menteri mengatakan dia ada peluang, ada 3 kali peluang untuk berjumpa dengan Presiden Trump, mengatakan kena ada satu solusi yang komprehensif, saya tidak ada. Jadi saya menggunakan kesempatan semasa saya berbahas dan saya kata, if you are listening, I'm representing the voices of the peoples of the world, the peoples of the world and the global netizens. Mr. Trump, don't kill. So bila dah ada ceasefire, saya difahamkan
masih ada pembantaian oleh pihak Zionis kepada warga Gaza. Jadi di mana ceasefire ini? Inilah orang yang kita tanda tangani, kita welcome dengan begitu welcome sekali berbanding dengan orang lain. Orang yang telah membunuhkan wanita, kanak-kanak, doctors, journalists, the press itself, hospital, macam-macam yang dihancurkan. Jadi saya mintalah kepada Perdana Menteri, kok-koklah ada peluang lagi, ingatkan Mr. Trump yang ceasefire tu is not ceasing, is still going on. So saya sangat terkilan lah, ya. Walaupun dikatakan nak jadi hero peace ataupun keamanan, keselamatan, saya tak yakin. Jadi saya agak terkilan. Kalau adakah ini yang dikata yang nak dilaung-laungkan sebagai kejayaan kita menjadi pemudacara kepada ceasefire yang berlaku di Gaza, Palestin ini for a total solution, comprehensive, kata bahasa yang digunakan oleh PMX tadi, ya. Jadi saya nak menuntut itulah bagi pihak seluruh yang menuntut keadilan bagi pihak Gaza dan untuk menghentikan genocide dan ethnic cleansing yang saya sebutkan sebelum ini dalam perbahasan saya. So, people of Malaysia, wake up. Itulah dia Mr. Trump yang telah menjanjikan. Terima kasih. Yes. Is it the same 1 trillion yang PMX dan Wajib Tengku Zafrul said bukan government funds tapi like private funds yang purchase on Boeing, Microsoft dan lain-lain? Ya, itu jumlah yang keseluruhan daripada dan jumlah yang dimasukkan dalam perjanjian ni. Petronas, TNB, TM, Khazanah, ya. Okay, ini benda yang saya nak tanya Tengku Zafrul nantilah. Sebab walaupun dia kata itu bukan duit kerajaan, tapi kenapa dalam belanjawan baru-baru ni, RMK ke-13, dimasukkan semua GLC ni? Saya nak bagi tahu pada rakan media. Saya dapat banyak komplain, ya, rungutan daripada captains of GLC kepada kami. Bawa dalam parlimen, GLC ini kena tekan dengan kerajaan hari ini untuk menunjukkan kita berbelanja. Sebab kerajaan tak ada duit, jadi terpaksa guna simpanan ataupun dana daripada GLC untuk buat pelaburan di sana sini. Contoh, EPF nak jual dah, better see. Why? So ini semua kita nak tanya dalam parlimen sekejap lagi. Tapi you're right, 1 trillion tu bersabit juga dengan semua yang GLC dipaksa labur sedekah kepada Amerika. Bukan duit kerajaan. Tapi duit Malaysia. Duit Malaysia. Still, because kita dah pass undang-undang akta baru, semua perbelanjaan GLC can be audited by Jabatan Audit Negara. So, maknanya apa? It's fiduciary liability pada kerajaan juga. Jadi jangan kita guna silap mata dalam pernyataan dalam parlimen kata seolah-olah ini tak ada kena dengan duit rakyat. Ada, sudah tentu ada. Okay, soalan tambahan? Ada. Terima kasih semua.